kajian diteruskan dengan pembentangan dialog prestasi kurikulum bagi UASA dan juga PBD. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Dihormati Cikgu Noniza binti Ismail, Pengurusan Pentadbiran SK Masyarakat. Majlis ini mempersilakan. Okey, terima kasih ucapkan kepada semua yang hadir. Ya. Baik, sebelum saya meneruskan dialog kurikulum pada pagi ini, saya menerangkan sedikit tentang makna TP. TP ialah tahap penguasaan. Ya, tahap penguasaan. PBD pula ialah pentaksiran bilik darjah. Secara berterusan anak-anak kita ni, PBD ialah semua guru ada borang kelas masing-masing. Setiap mata pelajaran, cikgu-cikgu akan menilai anak-anak semasa dalam bilik darjah. Walaupun exam 2 kali setahun, ujian pertengahan dan juga ujian akhir akademik, ya, tetapi PBD tetap berterusan.